Assalamualaikum guys. Selepas 3 bulan beli tiket. So kali ni, hari ni kita orang bergerak ke JB untuk Chelsea Tour 2026. Oh, kalau nak ikutkan sejarah Chelsea Tour ni, masa 2008 aku tak sempat pergi. 2011 aku pergi, masa tu bujang. So kali 2013 aku pergi juga, bujang juga. So untuk 2036 ni aku pergi dengan family. So vibe dia lain sikit. Stadium Sultan Ibrahim ni aku sebenarnya first time nak pergi. Aku tak pernah masuk dalam tu. So bolehlah kita pusing-pusing kalau sempat kita try pusing-pusing dalam stadium. Tengok dia punya facility dia, macam mana vibe stadium dia. Dalam masa sama, kalau sempat kita join dengan geng-geng Chelsea aku, geng-geng NBA. Kalau ada chatting, vibe masa kalau ikutkan masa 2011, 2013, kita orang punya vibe luar stadium tu meriah tau. Ada chatting, ada kumpul-kumpul, jumpa member. Tapi tak tahu lah, tengok lah. Kalau sempat, kita dapat semua. Kalau tak sempat, aku rekod mana sempat lah. Pergi masuk dalam stadium, tengok bola, semua. Macam tu lah. So, jom. Chelsea Tour. Jom. Kakak, jom. Jom. Tadi dia dah cakap. Okay, so Chelsea Tour 2026 JB, let's go. Okay, kita dah check in hotel. So kita review dulu bilik. Masuk-masuk tadi, kita akan nampak toilet. Lepas ada, kat sini ada shower, ada toilet bowl, lepas tu ada sinki. Lepas tu dia macam, dia bagi berus gigi je lah, basic. Oh, ada apa tu, soap dispenser yang tekan-tekan tu dalam tu. Lepas tu masuk sini ada cermin. Lepas tu dia punya lantai jenis karpet tapi okey lah, boleh lah. Sini ada meja sisi, sini ada meja, sini ada TV, katil king. Hati ada conquer dulu. Ni ada meja sisi lagi. Lepas tu kita ada balcony Balcony dia balcony kecil yang comel. Macam mana? Macam ni. Okay. Oh, kita nampak view di belakang kita punya balcony ni. Oh, panas. Nak rekod luar? Tak nak, panas. Okay, lepas tu ada safety deposit kat bawah ni. Lepas tu safety deposit pula, safety box. Lepas tu kita ada kerusi kecil sikit. Lepas tu kat sini ada jug kita. Lepas tu ada coffee tea, ada air minuman, bukan mineral, air minuman. TV. Harga dia nanti kita orang letak kat bawah ni. Kita orang ambil hotel ni sebab dia dekat dengan stadium lah. Dia dalam jarak 5-6 kilo macam tu je. Kita orang tak boleh nak dekat-dekat je sebab kita orang datang JB memang just untuk tengok game saja. Kita orang tak ada nak jalan-jalan. So kita orang pilih yang dekat dengan stadium. Lepas tu macam balik nanti aku rasa confirm jam. So tak nak buang-buang masa, baik kita pilih hotel yang dekat sikit dekat stadium. So kita orang nak siap-siap dulu. Lepas tu kita orang nak terus keluar pergi stadium. Tak nak je lagi sesak ke kat stadium. Okay. Kakak, cepat kakak. Cepat. Ni memang dia ambil habis. No, dia pegang pula. Kakak, cepat. Siap pacak tripod gitu. Ni lama dia. Kan? Bukan Ya. Ni. Turn right. Bukan, tapi rasanya dia ni. Dia punya. Visit Johor. Ni macam banyak pacak. Okay guys. So kita dah sampai JDT. Tapi itulah. So ni suasana dia agak ramai orang. Dia macam vibe dia memang macam Chelsea Tour. Standard Chelsea Tour memang meriah macam ni. Dan ni first time aku sampai dekat stadium Sultan Ibrahim. So kita dah ambil gambar. Sekarang kita nak cari member kita orang. Dia kata dekat office JDT. So jom.
lama dia dah lah penat-penat. Lepas tu dia datang terus sign kan. Okay, ni suasana masuk dia. Ketat pakai digital. Boleh scan. Mama. Hai. Kakak, Amanina. Hai. Hai. Jatuh kakak. So, dah masuk. Jom. Awak dia macam siap ada tangga kan. Siap ada tangga. Macam stadium lain tak ada tangga. Tapi tangga dia modern lah. Siap ada IKEA. So jom kita naik atas tengok ada apa. 10, 11, 12. Jom Manila. Right. Ni kedai apa Macam jual popcorn. Ni lah kot kedai popcorn. Eng popcorn jadi king. Betul lah Eng. Subway. Oh Subway dia jual gani. Subway dia jual gani. Panjang siut. Selamat nak makan kenyang-kenyang. Oh kalau ni wood fire. Kalau ni wood fire, ay, bapak ramai. Tapi tadi nampak bingsu Tu bingsu. Nampak signboard dia. Jom. Jom kakak. Wood fire pun beratur panjang. Oi, dalam tu pun padat siut. So dalam banyak-banyak kedai yang ada yang beratur panjang. Kedai ni yang paling kurang tadi. Kedai ni bingsu. Dia geng-geng bingsu Tuan Manina dah kejar bear. Manina. Beratur nanti. Oh, beli air dulu. Itu baru masuk. Tapi tiba-tiba kat luar ni pun dah beratur. Okay guys, aku tak tahu kau boleh dengar suara aku ke tak sebab speaker betul-betul atas kepala. So kita orang dah berjaya naik, duduk. Banyak juga hari tangga tadi kan? Banyak. Kena naik satu tempat je rupanya. Rupanya kalau nak naik atas kali ni kena naik tangga kat belah sana. Tak boleh tau. Sebab kita orang duduk ni dekat grandstand. So dia tak bagi kita orang naik kat area sini. Kena naik area sana. Dia naik kat seberang sana. So maksudnya kalau kau nak naik belah tingkat 3 sini, kau kena naik tangga kat belah sana. Lepas tu dah tebus dekat atas tu baru boleh jalan kaki masuk. Padahal kita orang dah round tadi. Round. Lepas tu kita naik lah sana. Kau orang nak naik ke sana. Dia kata situ tak ada tangga kat bawah. Kat bawah ni tak ada tangga. So kita orang patah balik. Naik tangga. Sini balik. Marah gila. Tapi okey lah. Apa yang perasan dekat atas ni, dia tak ada setinggi macam Bukit Jalil. Player still nampak clear lah. Tak adalah kecil macam Bukit Jalil nampak kecil semua kan. Ni okey lah. So player tengah warming up. So enjoy lah. Bye. Confidence is a preference, the individual boy air on one. Part life. And more than strength can be important. I need more than a piece, my brother. If you rollin' with me, my brother, just know we gon' get some peace, my brother. And I keep my eye on the way. You can say this the latest for the crazy. Chelsea!
kau first 11 tadi ada gelap. Aku tak rasa pabuk main. Macam ada pabuk. Gelap. Start. Let's go. Unity skor 1, Chelsea 0. Everybody. Chelsea penalti. Petarung UFC kita Encik Gelap ditarik. Okay guys. Habis dah game. Seri 3 sama. Kira fight lah. Game ni kira fight lah. Walaupun Chelsea bukan first 11, apa sih second atau third. Tapi ada je player first 11 macam Stabau, Delap, Husin. Lepas tu kalau JDT ada Faiman. Lepas tu baru diorang masuk Bersen dengan apa nama tadi? Itulah dia. So apa first experience saya sebagai first time dapat tengok Chelsea main? Dia biasanya sebab dia tak turunkan player ke 11 yang utama dia turunkan yang biasa. Tapi dapat tengok Chelsea main okey ke tak? Okey lah. The feeling macam dah sampai kat Stamford Bridge. Stadium SSI ni pun aku rasa vibe dia macam international lah. Dia gaya masa aku baru masuk stadium tadi memang nampak dia ada vibe-vibe international macam style ada lah macam Stamford Bridge. Tapi stadium SSI ni memang best lah. Memang dia taraf international lah. So habis lah. Tapi esok ada dapat vlog? Tak ada? Tak ada kot. Kita pergi kedai makan? Boleh lah. Tengoklah. Kalau esok kalau ada lah. Kalau tak ada di last. So habis lah. Okay. Okay bye. Bye-bye. Dekat